Tak rugilah. Tak rugi. Tak rugi. Tak rugi, betul. Okay, selamat pagi, selamat datang kepada our journey with all our patient. Hari ini kita ada Encik Kamarul, dia dah buat hair transplant sudah dekat 6 bulan. Jadi bolehlah kita share dapat pengalaman untuk Encik Kamarul share perjalanan hair transplant dan macam mana perasaan sekarang hari ini dengan result lepas 6 bulan. Inilah gambar Encik Kamarul kan sebelum buat hair transplant. So lepas 6 bulan. Macam mana perasaan Encik Kamarul? Berbezalah dengan sebelum ni. Keyakinan ada balik, rambut makin tebal sebelah, depan ada rambut. Rasa yakinlah kehidupan lebih better lah. Daripada pengalaman Encik Kamarul, apa nasihat yang Encik Kamarul boleh berikan kepada kawan-kawan yang lain yang mengalami masalah keguguran rambut? Apa pendapat? Pada saya lah, better jumpa pada doktor pakar lah untuk nasihat lebih bagus lah daripada kita mencuba benda yang online. Bagi barang hair tonic apa-apa dekat online yang kita tak sure. Jadi ini lebih better kita jumpa doktor lah. Ya. Untuk cek rambut. Adakah Encik rasa berpuas hati dengan cara doktor-doktor yang telah pun menjalankan prosedur tanam rambut? Sangat berpuas hati. Berpuas hati sangat. Sangat berpuas hati. Very excellent. Very excellent.